Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku dapat berita ni dekat FMT, dia kata mangsa kebakaran paip gas akan diberikan komputer riba, telefon pintar dan juga tablet serta power bank cerita dia. 500 power bank akan diagih kepada mangsa cerita dia. Jadi cerita dia aku pun Menteri Digital Dr. Bin Sing Dio dia kata Kementerian Kerajaan akan menyediakan barang-barang itulah cerita dia. Aku cuma mengatakan bahawa pada akulah dia ni bukan kepentingan. Kepentingan yang sekarang ni sebenarnya ialah facilities, infrastruktur awam, kediaman, makanan, pakaian, tempat tinggal lah cerita dia. Pada aku komputer, riba, telefon pintar, tablet tu tak penting lagi buat masa ni cerita dia. Sebab cerita dia, ya kita pun tahu cerita dia. Cuma aku tanya lagi juga, kenapa mangsa-mangsa kebakaran yang lain tidak diberi bantuan macam ni cerita dia. Kenapa? Apa kelebihan orang-orang di mana dia orang di area Putra Heights tu? Yalah kita tahu lah Putra Heights tu kawasan orang kata kawasan orang kaya cerita dia kan. Adakah kerana kawasan orang kaya maka diberi kemudahan benda-benda macam ni cerita dia. Kan? Aku tak tahu cerita dia tapi aku tak tahu lah macam mana tapi pada aku ianya tidak satu keperluan yang wajib lah cerita dia untuk diberi oleh kerajaan cerita dia. Tapi tak apalah kalau kerajaan nak bagi itu hal kerajaan lah cerita dia. Cuma pada aku ianya tidak sesuai untuk diagihkan benda-benda tu cerita dia. Itu bukan keutamaan pun cerita dia. Ya. Berapa nilai dia lepas tu harga. Tahu benda ni tak penting cerita dia. Yang penting sekarang ni adalah kediaman. Kediaman tu. Sebab kebanyakan dia pun rumah-rumah dia tu yang masalah dia. Dia tak boleh nak pergi balik rumah dia. Takkan dia duduk lama dekat PPS, apa ni, masjid tu dan sebagainya cerita dia. Atau rumah kawan cerita dia. Dia mesti nak balik tempat dia. Kalau lah setiap kali macam ni pun diberi bantuan macam ni. Lain kali kalau banjir ke apa, bala petaka yang lain, dia bagi macam ni lah macam mana ke. Tu aku cakap. Adakah orang-orang di Putra Heights, kawasan-kawasan yang terkena tu ialah kawasan-kawasan yang gated community cerita dia. Jenis-jenis VIP. Jadi kenalah jaga VIP ni sikit. Itulah cerita dia. Pun tak tahu sebab. Yalah, aku nak cakap macam mana. Sebab tanyalah pada siapa-siapa pun. Orang pun tahu siapa yang duduk tu. Yalah kalau orang yang kena tu orang kampung sebagainya. Aku setujulah cerita dia. Tapi aku kurang bersetuju benda ni cerita dia. Terang-terang cakap. Aku kurang bersetuju bahawa kita kena bagi komputer, laptop, kita bagi tablet, kita bagi telefon pintar, ngarut, benda lain boleh bagi. Okey, itu je lah.